Kita makan breakfast rooftop dekat atas hotel tu je. And then dia ada view dia. Ya, Tromen tak ikut lah. Tu teramai tengah terbang tu. Tak telur ke? Tolong. Baik, gila awak ambil. Kita ambil sikit dulu. Hello. Hello. Sedap? Apa ni yang sedap? Mana yang sedap? Ya? Ini sedap. Tu apa? Dia macam Carrot ke? carrot, lepas tu dia gaul dengan telur kuning. Oh. Aku memang boleh hidup lah kat sini. Boleh dah jadi orang Turki dah lah. Ya? Dah mantap lah. Okay. Pakai lipstick macam ni. Dia pakai lipstick macam awak dia macam ni. Tu siapa? Burung tu? Itu macam ni. Umi kau pakai lipstick. Dia kata pakai lipstick macam Umi dia. Burung tu dah terbang. Ya, macam ni. Burung yang pakai lipstick. Ada lagi belakang Umi. Pakai burung. Dulu kita dekat platform IG ataupun TikTok. Lepas tu boleh WhatsApp kita. Hai semua, Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di Istanbul. So kalau puan-puan nampak sekarang ni kita dekat sebelah kanan ni kita ada Blue Mosque, yang mana ini adalah Masjid Ottomania. Kalau tengok dekat sebelah kiri ni, ini adalah Masjid Hagia Sophia, which is daripada Byzantine dulu, yang mana sekarang ni asalnya gereja dah pun jadi masjid. So saya nak cakap kat semua, jangan lupa untuk tengok lagi, sebab ada banyak lagi benda-benda menarik dekat Istanbul ni, especially dua bangunan ni, dan ada banyak lagi benda ikonik. Jangan lupa tengok Izzat Blooms. Tapi langgar. Kita tram dia. Kita sekarang so ni kita tengah on the way untuk beli tiket naik tram. Ni dekat nampak tak? Ada beli ni. Kita nak beli tiket tram. Ni. Satu kad boleh pakai 3 orang. Kartınız yapılıyor, işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleştiriniz yapılıyor. Lütfen. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Okey. İşleminiz yapılıyor. Lütfen. Okay, sekarang ni kita tengah on the way nak pergi naik tram. Kita dah beli, apa dia punya ni? Kad dia. Kad ni. Tadi orang Singapura yang tolong kita. Terima kasih orang Singapura. Satu kad ni boleh guna untuk 3 orang. Satu kad ni harga 165 165 Turki lira. Okay. Boleh guna cash, boleh guna kad untuk bayar, dapatkan benda ni. Ini tempat jalan tram dia. Tenggelam eh. Jalan mama. Ni, sini Sultan Ahmed. Itu Bayazid. Okay. Hi everyone. So kita dah dapat this one, kad ni. Kad ni harga dia 165 lira. Lepas tu kalau you nak top up, you boleh top up dia 300. Kalau nak top up minimal 100, tapi kita 300.
Okay, so kad ni boleh pakai 3 orang. Kita nak pergi ni, Bab Sila ni, kita akan naik tram ni. First, bucket list. Kalau datang Istanbul, kena naik juga tram ni. Okay? Alright. Sekarang ni kita berada dekat dalam tram. So dekat dalam tram sekarang ni daripada Sultan Ahmed pergi ke Bab Sila, tapi kena ada lagi another stop, which is kita ada lagi satu stop. The next stop baru sampai dekat Grand Bazaar. So macam ni lah kat dalam tram. Sama je macam train kita kat Malaysia, LRT. Okay, kalau you all nak beli tiket naik tram, senang je. You all kena ada duit cash ataupun credit card. Wise tak boleh pakai tau. Wise tak boleh pakai. Suasana. Buat rasa-rasa. Oh, so dia stop lah. Apa? Attraction dia? Tu naik skuter nak. Okay, kita dah dekat Beyazid. Dekat. Boleh keluar je ke? Oh. Tak payah tap. Boleh keluar je sebenarnya. Sebab yang entry je kena tap. Keluar tak payah tap, just terus keluar je. So dari turun tadi, nampak tak situ ada tulis lah Grand Bazaar. So ke sana. So ke sana. So jalan je straight sini. Dia nampak lah tu. Entry. Tempat shopping. Grand Bazaar ni special dia, cuba tengok dekat belakang. Dia punya ni semua bentuk macam tu. So dia macam ni lah. Wow, banyak ni benda kat situ. Wow. Nak beli tak? Terlalu banyak. Oh, ni Turkish delight. Banyak lagi lah. Grand Bazaar ni, benda yang best kat sini sebenarnya dia ada jual banyak manisan. Orang selalu beli manisan. Tapi kalau kita nampak macam-macam, ada ada jewelry, ada handbag, ada macam-macam brand lah kat sini sebenarnya. Sebenarnya Grand Bazaar ni dia adalah bazar tertutup paling tua kat dunia. Sebab tu orang selalu datang kat Grand Bazaar ni. Sebab dia sangat ikonik dan memang dia dah lama dari tahun 1455 lagi. Sebab tu ramai sangat yang datang kat sini. Sebab tu kalau you tengok kat atas ni, boleh tengok kat atas ni semua. Semua ni dia memang tertutup lah. Kalau yang terbuka memang ada banyak, tapi yang tertutup dia paling tua kat dunia. Sebab tu kena datang sini. Kalau you all datang Istanbul, datanglah kat sini, dekat Grand Bazaar. Lira 700. Yes. The material 100% cotton. See, it's not. I drink it this one every morning. Oh. Before this one, I drink it coffee. And I then drink it coffee. Coffee is finished. coffee finish. Yeah, it's give you more energy. Oh. Kita nak rasa air. Sedap. Delicious. I know. Which one? Do you take this one? Normally I can. One of them give you, but for you, I make it especially. I mix that one. Pineapple with pomegranate. Yang ini pineapple campur dengan pomegranate tree. Sedap, sedap, sedap. You have What is this? this one, Turkish lokum, Turkish delight. This one tester. Yeah, this one my favorite. If you want, taste this one. This one Okay, ni
I make it this one my favorite. Yeah. This one. You like tea? This one apple tea. Apple. Ini apa? Apple tea? Detox tea. Relax tea. Apple tea. Love tea. But This one? Oh, same. Oh, okay. This one. Boleh bayar guna Wise Boleh keluar dekat sini. what this one? Really? yeah. Barikalo. Ah? Very what? Barikalo means bravo. Bravo. 100% cotton. So yang ni dah ada tuan This you can wash like your dress. yang ni boleh cuci macam baju kita. Dia cakap memang boleh cuci macam baju kita. So kalau tengok yang ni pun sama. Yang ni pun sama juga sebab dia cantik macam ni. Sebab kita nak raya, bila nak raya ni. I'm from Malaysia. This is Malaysia account. Okay, thank you so much siapa dah shopping tadi. Kita ada banyak trip. Sekarang kita kat Istanbul. Sampai besok, lepas tu kita akan pergi ke London. Nanti akan pergi ke Spain juga. Jadi you all just follow je, tekan notification, follow AZ Vlogs. Okay? Follow account ni. Bye. This one rice. Yes. Oh, this one shawarma. Shawarma, cheese and shawarma is normal shawarma. Oish. Handsome boy. I want shawarma. This one is this one. This Oi, pretty girl. is you. Thank you. Kapıdan. He, resim mi çekiyor? Kebab ni adalah kebab yang paling sedap dekat dalam Grand Bazaar ni. So lokasi dekat mana? Dia dekat pintu keluar gate 10. Chicken. Lambat. So ni adalah item di dalam ni macam-macam je. Dia punya shawarma ni kalau datang ke Istanbul mesti kena makan shawarma. So wrap dia ni memang sedap gila lah kat dalam ni. So dia jual by gram. Dia akan letak daging dekat sini by gram. Dia akan kira by gram. So ketiga-tiga benda ni ada dekat dalam ni. Okay. Lepas tu dia wrap. So memang special. Biasa. Sedap tak? Sedap. Memang sedap. Legit sedap. Sedap. Dia bakar guna arang. Bukan pakai elektrik biasa. Nampak tu? So, kalau you tengok ni tram ni diguna pakai oleh kereta, motosikal, manusia. Nampak ni? The same tram, laluan tram dipakai oleh kenderaan-kenderaan lain. Macam tu. So bahaya. Amazingnya tak ada accident lah. Okay. Jom. Jom seberang. Aku takut.